manifesto bersama yang muat Datuk Speaker bagi memastikan kestabilan di negeri Johor terus terpelihara dan kukuh. Mungkin ingin mencadangkan agar satu manifesto atau agenda bersama di rangka antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sebagai persiapan menghadapi PRN yang akan datang. Sekarang bukan musim pilihan raya, tapi kita tak tahu apa berlaku tahun depan. Kerjasama politik yang wujud pada hari ini perlu digarap secara lebih berstruktur dan strategik, bukan hanya sebagai gabungan pentadbiran semasa. Maka satu kerjasama yang berjangka panjang yang berpaksikan prinsip dan hala tuju yang dipersetujui bersama adalah sangat penting dengan adanya agenda bersama. Ia bukan sahaja menyampaikan mesej bersepakatan yang jelas kepada rakyat, malah memudahkan rakyat menilaikan hala tuju dan komitmen kerajaan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Sebagai rujukan, model kerajaan perpaduan atau traffic light coalition di Jerman yang terdiri daripada beberapa parti dengan ideologi yang berbeza. Mereka merangka satu agenda kerajaan bersama yang dipersetujui oleh semua parti, dan persetujuan ini atau agreement mempunyai lebih 100 muka surat menjadi asas kepada pembentukan dasar dan keputusan kerajaan serta rujukan utama dalam pelaksanaan program rakyat. Bill Gates dalam interview CNN kebelakangan ini menjawab bahawa sekiranya satu negara tidak ada polisi yang konsisten, adalah sukar untuk menarik pelaburan kerana pelaburan contoh yang membina kilang akan tengok apa yang akan berlaku dan polisi negara atau negeri itu dalam jangka masa 20 tahun. Rakyat pada hari ini tidak lagi menilai parti semata-mata, tetapi menilai kemampuan untuk bekerjasama, menyelesaikan masalah, merancangkan masa depan negeri secara konsisten dan stabil. Manifesto ini dapat mengurangkan pertindihan dasar, dapat menjelaskan pembahagian tanggungjawab, mengelakkan percanggahan yang boleh mengganggu pentadbiran.